Forum remaja jendela makanan indah, forum remaja pintu kesuburan rohani, Forum remaja membentuk insight insani, forum remaja kunci revolusi masyarakat berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia darinya dapat kita bertemu lagi dalam rangka forum remaja bersama saya Doni Dati Binti Zayadi pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sudah maklum bahawa bahasa melambangkan jiwa bangsa dan bahasa juga mencerminkan tahap pemikiran serta identiti sebuah masyarakat. Namun, dalam era teknologi digital pada masa kini, kedudukan bahasa semakin berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks. Di Malaysia khususnya, penggunaan media sosial seperti WhatsApp, TikTok dan Instagram telah menjadi medium utama komunikasi dalam kalangan pelajar. Namun demikian, perkembangan ini turut membawa kepada fenomena penggunaan bahasa rojak dan singkatan yang semakin berluasa dalam komunikasi harian. Malah, pakar bahasa turut menyuarakan kebimbangan bahawa penggunaan bahasa campuran yang tidak terkawal boleh menjejaskan keindahan serta standar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Persoalannya, adakah teknologi digital ini benar-benar menjadi pemakin kepada peningkatan keterampilan berbahasa pelajar atau sebaliknya menjadi faktor yang merosakkan kualiti penggunaan bahasa dalam kalangan mereka? Oleh itu, forum pada hari ini akan membincangkan tajuk teknologi digital membantu atau merosakkan keterampilan berbahasa pelajar dengan meneliti kedua-dua perspektif secara kritis dan menyeluruh. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama yang cantik cerita, Saudari Putri Aznisha. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya juga sihat. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Ayu berbaju kurung, Saudari Nurhatilah Hijana. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, bagaimanakah teknologi digital dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa dalam kalangan pelajar? Silakan saudari panel pertama. Terima kasih kepada saudari. Saya berpendapat teknologi digital sebenarnya membantu keterampilan berbahasa pelajar. Pertama, aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo, Kamus Dewan Digital dan Quizlet memudahkan pelajar untuk memperkaya kosakata dengan cara yang efektif. Aplikasi ini menggunakan kaedah gamifikasi, iaitu pelajar belajar sambil bermain, yang menjadikan proses penguasaan bahasa lebih menyeronok dan berkesan. Menurut laporan UNESCO 2024, lebih 60% pelajar di Asia Tenggara menggunakan aplikasi digital untuk pembelajaran bahasa tambahan. Hal ini menunjukkan teknologi menjadi media utama yang memperluaskan penggunaan bahasa. Seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Dengan adanya aplikasi digital, pelajar lebih mudah untuk mengenal kosakata baru, lalu menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa. Seterusnya, akses kepada bahan bacaan digital seperti e-buku, artikel ilmiah dan jurnal dalam talian memudahkan pelajar berlatih membaca dalam laras bahasa yang betul. Kajian Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 mendapati bahawa penggunaan e-buku dalam kalangan pelajar meningkat sebanyak 45% berbanding 5 tahun lalu. Ini membuktikan bahawa digital semakin menjadi sumber utama pembelajaran. Selain itu, bahan bacaan digital membolehkan pelajar mengakses teks akademik dari seluruh dunia tanpa batasan geografi.
dalam konteks yang sebenar. Pelajar yang aktif menulis blog atau artikel dalam talian bukan sahaja meningkatkan kemahiran menulis, malah berlatih menyusun hujah secara kritis. Di sinilah relevannya peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Penggunaan bahasa baku dalam ruang digital bukan sahaja menumpukan keterampilan, malah mencerminkan identiti bangsa yang beradab dan juga berilmu. Kemudian, teknologi digital juga menyediakan pelbagai alat sokongan seperti pemeriksaan tata bahasa, kamus dalam talian dan aplikasi pembetulan ayat. Alat ini membantu pelajar untuk memperbaiki kesalahan bahasa secara segera, sekaligus membantu meningkatkan keyakinan mereka dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, aplikasi Grammarly atau Google Docs dengan fungsi sebagai tata bahasa memudahkan pelajar menulis dengan lebih tepat dan juga profesional. Selain itu, penggunaan kamus digital
dramatis tanpa rasa beban. Komik pendidikan pula menggabungkan teks dengan visual, menjadikan pembelajaran bahasa lebih menyeronokkan, terutama bagi pelajar yang kurang minat membaca teks panjang. Buku elektronik pula memberi akses kepada pelbagai genre, bacaan yang berstruktur, melatih pelajar membaca teks formal dengan lebih konsisten. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja seronok membaca kerana bahan bacaan sesuai dengan minat mereka, tetapi juga terbiasa dengan laras bahasa yang lebih matang. Mereka dapat memperkayakan kosakata, memahami struktur ayat yang betul, dan menyesuaikan gaya bahasa untuk konteks. Inilah yang menjadikan teknologi digital bukan sekadar hiburan, tetapi satu medium pembelajaran berkesan untuk semua peringkat umur. Guru juga boleh mengadakan aktiviti seperti perbincangan maya, kuis bahasa dan talian, atau pertandingan menulis kreatif digital, di mana aktiviti sebegini menjadikan teknologi bukan sekadar hiburan, tetapi satu wadah untuk melatih pelajar berfikir secara kritis, menyusun hujah yang teratur, dan menggunakan bahasa yang lebih baik dalam berbagai konteks. Perbincangan maya misalnya melatih pelajar berkomunikasi secara spontan dengan menggunakan bahasa baku, manakala kuis bahasa dalam talian membantu mereka menguji penggunaan kosakata dan tata bahasa secara interaktif. Pertandingan menulis kreatif digital pula memberi peluang pelajar mengekspresikan idea dengan gaya yang tersendiri, tetapi tetap berpandukan disiplin bahasa yang betul. Selain itu, pemantauan penggunaan media sosial juga penting kerana platform ini sering menjadi ruang utama pelajar berkomunikasi. Guru boleh memberikan tugasan menulis status, ulasan atau artikel pendek menggunakan bahasa baku agar pelajar berlatih mengekalkan disiplin berbahasa walaupun berada dalam ruang digital yang biasanya santai. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja terbiasa menggunakan bahasa yang formal dalam situasi akademik, tetapi juga mempunyai kesedaran bahawa bahasa yang baik mencerminkan identiti dan kredibiliti mereka. Kesimpulannya, teknologi digital akan benar-benar meningkatkan keterampilan berbahasa jika guru dan pelajar menggunakannya dengan bijak, berdisiplin dan berorientasikan pembelajaran. Hal ini bermaksud teknologi tidak boleh digunakan dengan sebarangan, tetapi perlu dijadikan alat yang menyokong proses penguasaan bahasa. Guru berperanan sebagai pemimpin yang memastikan setiap penggunaan aplikasi atau platform digital membawa nilai tambah kepada pelajar, manakala pelajar pula perlu berdisiplin untuk memanfaatkan teknologi sebagai medium pembelajaran, bukan sekadar hiburan. Seperti kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Pelajar yang dibimbing sejak awal akan lebih mudah membentuk tabiat berbahasa yang baik. Jika teknologi digunakan dengan terarah, ia mampu mempertumbuhkan bahasa melalui latihan membaca, menulis dan berkomunikasi dalam berbagai bentuk digital. Justru, teknologi digital bukan sahaja menjadi jambatan kepada dunia ilmu, tetapi juga wahana untuk melahirkan generasi pelajar yang kritis, kreatif dan berwibawa dalam berbahasa. Baiklah, itu sahaja dari saya. Terima kasih atas cadangan yang sangat praktikal dan menyentuh. Jelas bahawa teknologi digital bukan sahaja perlu digunakan, tetapi mesti diintegrasikan secara terancang agar benar-benar memberi impak kepada keterampilan berbahasa pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar sekarang kebanyakannya menggunakan teknologi untuk menyiapkan tugasan dan menggunakan aplikasi.
mengingatkan kita bahawa bahasa jiwa bangsa. Jika generasi pelajar hari ini semakin lemah dalam komunikasi lisan, maka yang terjejas bukan sekadar kemahiran individu, tetapi juga citra dan jati diri bangsa itu sendiri. Sebagai penegasan, jika komunikasi digital terus mendominasi kampanye bagi interaksi bersemuka, kita berisiko melahirkan generasi yang bukan sahaja kurang positif betul, tetapi juga kehilangan harisan budi dalam bangsa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas suara yang sangat mendalam dan membuka dimensi baru dalam perbincangan ini. Jelas bahawa kebergantungan terhadap teknologi bukan sahaja memberi kesan kepada kemahiran menulis, malah turut menjejaskan upaya berfikir dan berkomunikasi secara bersemuka. Baiklah, nampaknya kita telah tiba ke penghujung sesi forum remaja kita pada petang ini. Sebagai penutup pilihan perbincangan, saya ingin mengemukakan satu soalan yang penting untuk renungan bersama. Berdasarkan keseluruhan kupasan dan puncak yang telah dikemukakan oleh kedua-dua panel, adakah teknologi digital pada hakikatnya lebih banyak membawa manfaat atau kemudaratan terhadap keterampilan berbahasa pelajar? Mohon panel menyatakan pendirian akhir beserta justifikasi yang menyeluruh dan bernas. Dengan itu, saya mempersilakan saudari Puteri untuk memberi jawapan. Pada hemat saya, teknologi digital membawa lebih banyak manfaat kepada keterampilan berbahasa pelajar jika digunakan dengan bijak dan berdisiplin. Teknologi ini membuka peluang kepada pelajar untuk mengakses berbagai bahan digital, aplikasi pembelajaran dan platform interaktif yang dapat memperkayakan kosakata serta mengukuhkan tata bahasa. Selain itu, ia memperluaskan ruang komunikasi melalui interaksi dalam talian sekaligus membantu pelajar menyesuaikan penggunaan bahasa mengikut situasi. Teknologi juga merangsang pemikiran kreatif dan kritis melalui aktiviti seperti penulisan digital dan perbincangan dalam talian. Walaupun terdapat cabaran, penggunaan secara berikhtiar sejak awal mampu memastikan teknologi dimanfaatkan secara seimbang. Oleh itu, teknologi digital berpotensi besar dalam memperkasakan keterampilan berbahasa pelajar. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih saudari atas pandangan yang secara seimbang dan bernasib. Seterusnya, kita akan beralih kepada pandangan panel kedua pula. Silakan saudari. Terima kasih saudari. Pada pandangan saya, teknologi digital lebih cenderung membawa kemudaratan kepada keterampilan berbahasa pelajar jika penggunaannya tidak dikawal dan terlalu bergantung pada kemudahan automatik. Hal ini kerana pelajar menjadi bergantung pada autocorrect dan terjemahan automatik sehingga mengabaikan penguasaan asas bahasa seperti ejaan dan tata bahasa. Selain itu, budaya komunikasi digital yang pantas mendorong penggunaan singkatan, slangan dan ayat tidak lengkap yang boleh dibawa ke dalam penulisan formal. Kebergantungan pada teknologi juga melemahkan upaya berfikir secara kritis dan menghasilkan idea asli. Di samping mengurangkan interaksi bersemuka yang penting untuk kemahiran komunikasi lisan. Oleh itu, kesan negatif teknologi terhadap keterampilan berbahasa pelajar dilihat lebih dominan jika tidak dibandingkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari. Maka berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahawa kesan teknologi digital terhadap keterampilan berbahasa pelajar bukanlah bergantung kepada teknologi itu sendiri, tetapi lebih kepada sikap, kesedaran serta cara penggunaannya. Dalam hal ini, peranan semua pihak seperti pelajar, guru dan ibu bapa amat penting dalam memastikan penggunaan bahasa yang betul dan berkesan terus diamalkan. Bab kata peribahasa